selamat petang. Ya Allah. So petang ni kita nak pergi beli barang untuk birthday Anaira. Sekarang tengah siap, tengah tunggu suami saya balik kerja. Kenapa kita beli barang jauh sangat, Baba? Hah? Kenapa kita nak pergi beli barang ni jauh sangat? Lah semenyih je. Sebenarnya tak jauh ke? Jauh kan? Jauh lah juga untuk saya. So kita nak pergi beli ayam, kita nak pergi beli sayur-sayur, kita nak beli barang-barang untuk kita masak untuk parti Anaira nanti. Party! Okay, kita dah sampai. Mari kita mula. Kita pula. Kita ambil timun 4. Empat. 4. Timun mana? Timun. Tu. Okay. Okay. Over. Semua okey ni. Tomato berapa? Agak-agak. Kalau agak-agak kita ambil setengah kilo. Wow. Siap ada. Bagus lah, betul lah. Betul kita orang suka shopping kat sini. Okay. Orang Cari kata, yang dia punya ni. Ha? Yang keras. Tipulah. Orang kata kena tengok yang ni kecil. Habis tepuk kan. Orang kata kita kena tengok yang ni yang kecil. Tak tahu. Lantak lah beli lah. Satu cukup Cukup tu. Ha. Kita pergi cari daun sup. Daun sup. Daun sup yang jenama Adabi ni ada. Daun sup jenama Adabi. Alright. Dah, jom kita timbang. Timbang. Snow crab. Berapa ringgit? Wih. Oh, it's chicken. Apa Baba ni? Main-main lah. Main-main lah. Chicken? Mak nak seko-seko ayam ni. Dia buat ayam ni kan. Ini tak payah kan? Ini tak payah potong kan? Dua, berapa? 10, 9 ringgit. Alright. Terima Thank kasih. you. Habis. Saya cakap kita balik. Sempat lagi dia minum air. Ni kita orang ni dekat sini. Belanja dekat sini. Dia